Acik daripada Seremban telah pun di laju dah. Okay. So Acik macam mana tahu gudang kita? Dari TikTok lah. Dari TikTok. Kita follow lah. Lama dulu dah nak datang. Ada one time last masa seminggu selepas hari raya puasa kita datang kat sini. Lepas tu bila nak balik tu hujan lebat. Jadi tak boleh singgah sini. Dah pernah datang? Masa tu sebab pergi merisik anak buah nak kahwin tu. Jadi bila nak balik ni memang nak singgah sini. Tapi hujan lebat betul. Tak boleh singgah. Hari ni meminang semalam. Memang niat memang datang hari ni. Tu ramai datang hari ni. Tengok okey lah. Memang apalah. Masuk tercapai hajat jugalah. Alhamdulillah. Dan ni Acik daripada Kanada, aunty. From Canada. Farah di Emnas Negara. You want to say something? Proud parents. You want to say something? No, I said I love the teak. I love it. This is why my whole house is teak. So that's why I'm buying more teak. Okay, thank you. Sama-sama. So, aunty, Bibo sebelum balik kita kena buat dulu trademark kita. Okay. Okay, ada barang kita kasih sold. Thank you aunty. Okay, boleh letak je.